Sunat pergi ke masjid dan balik semula melalui jalan yang lain. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan balik pada hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunat mengucapkan tahniah dan doa antara satu sama lain. Hal ini berdasarkan hadis wasilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Aku bertemu Rasulullah SAW pada pagi hari raya seraya mengucapkan kepada baginda, Taqabbalallahu minna wa minkum, yakni semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Lalu baginda menjawab, ya, Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Tidak meminta-minta duit raya. Kita pergi beraya, niat ziarah dan rapatkan hubungan, bukan sebab nak duit raya. Tapi kalau orang bagi, syukur Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih dan jangan merungut. Hormati barang-barang orang yang diziarahi. Bila tuan rumah cakap buat macam rumah sendiri, tu bukan alasan main suka hati sampai rosakkan barang orang. Kat rumah sendiri pun kita tak buat sesuka hati kan? Tidak memaksa orang menerima tetamu. Masa pergi beraya, cukup bagi salam 3 kali dan minta izin nak masuk. Kalau tak ada jawapan atau tuan rumah tak sedia terima tetamu, balik je dulu.